Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita akan hari ini belajar mengenai dengan menyelesaikan masalah yang melibatkan set dalam geometri. Okey. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama. Contoh yang pertama, uh, kita melihat bagaimana untuk mengira panjang miring segitiga ya, di mana maklumat yang diberi iaitu dalam segitiga bersudut tegak, dua sisi bersenjang ialah 5 cm dan 7 cm. Okey. Kat sini boleh merujuk mana-mana sama ada sini 5 cm ataupun yang bawah ni 5 cm. Okey, kalau sini 5 cm, kalau tegak 5 cm maka lebarnya ialah 7 cm. So kita dikendaki mencari panjang miring segitiga. Baik. Okey. So cari panjang sisi miring dalam bentuk set. Ya. So kalau kita lihat sini kalau bersudut tegak, ya, untuk sudut tegak untuk cari panjang sisi miring ni, kita boleh gunakan kaedah teorem Pythagoras. Jadi 5 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, okey, dipuncakan 7 kuasa 2. So akan dapat punca kuasa 2 74. Okey. Ataupun kita panggil dia set 74. Okey, maka jawapan dia ialah set 74 cm. Baik, seterusnya soalan kedua. Okey. Soalan ni menghendaki kita mencari perimeter segi tiga. Okey. So segitiga ni diberi ialah segitiga sama kaki dengan dua sisi sorong, ya, dua sisi serong, ya, yang kiri dan kanan kaki dia iaitu set 13 cm dan tapak 4 cm. Jadi ini agak mudahlah cari perimeter segitiga. So kita hanya perlu tambahkan sajalah, ya, set 13 iaitu kaki yang sebelah kiri tambah kaki yang sebelah kanan juga set 13 tambah dengan tapak 4, maka jawapan dia 2 set 13 tambah 4. Okey, seterusnya segitiga dengan tapak, ya, segitiga dengan tapak 6 cm dan tinggi dia, ya, ialah set 3 cm. Cari luas dalam bentuk set. Okay. Jadi formula dia ialah setengah darab tapak darab tinggi. Okey. So 1/2 darab tapak dia 6 dan tinggi dia ialah set 3. Maka jawapan dia 3 set 3. Okey, soalan seterusnya. Okey. Diberi segi empat sama dengan sisi 8 cm, ya. Kalau segi empat sama, sisi 8 cm maknanya panjang dan lebarnya 8 cm. Okey, cari panjang diagonal dalam bentuk set. Okey. Jadi seperti bentuk segitiga juga, kita gunakan teorem Pythagoras. Okey, set. Jadi 8 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 ialah set 128. Dan kita memudahkan dia menjadi 8 set 2. Okey, soalan seterusnya. Okey, kali ini dalam bentuk bulatan pula. Okey, diberi jejari bulatan ialah set 5 cm. Okey. So cari luas bulatan. So kita boleh guna formula ni pi j kuasa 2. Okay. Jadi pi darab
Sed 5 kuasa 2. Okey, sed 5 kuasa 2, kamu akan dapat 5. Maka pi darab 5 ialah 5 pi.